pamit. Kalau dah kata sayang, aku tak tarik balik. Bak kepo kamu. Kalau dah nama jodoh, I usah tunggu lagi. Tak ceko, tak tak. Tak tak. Apa? Tunggu apa? Iya, tunggulah. Tunggu bersama muka dengan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berbicara dan salam Malaysia. Mari. Cantik dan anggun si anak dara, duduk bersimpul di singgah sana. Izinkan kami mulakan bicara. Tema patriotik diberi nama. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berbakti untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah anak Pertiwi menuju kejayaan. Menyanyi sudah, berbuat buku sudah. Apa kata kita menalai pula erti kemerdekaan? Lihat, pandang Dan dengar ya kawan-kawan. patriotisme teras paduan rukun negara panduan kehidupan tajuk bicara kami. Sebelum kita mulakan bicara, tahukah kalian semua apakah itu kemerdekaan? Saya tahu. Kemerdekaan ialah kebebasan daripada penjajahan, penguasaan atau cakaman kuasa asing. Bebas! Bebas mentadbir. Bebas menentukan hala tuju Tanpa campur tangan pihak luar. Oh, baru saya faham tentang maksud kemerdekaan. Tetapi, apa pula maksud kebebasan? Maksud kebebasan ialah keadaan bebas iaitu tidak terikat, tidak dikongkong atau tidak disekat oleh mana-mana pihak dalam melakukan suatu perkara. Wah, semangat betul kawan-kawan semua. Tetapi, saya masih tertanya-tanya, bagaimana perpaduan dan patriotisme saling berkait? Kedua-duanya adalah asas penting dalam membina negara yang aman, kuat dan maju. Ada Melayu, ada Cina, kau India tidak dilupa, kau tiba di Sarawak, jangan lupakan rasa Sabah. Bila kau berbeda agama, beza budaya, beza adat, hidup seruput tidak sengketa, tidak sepakat ala-ala. Ayo kawan-kawan, kita sama bersama-sama. Ayo kawan kita sayangi negara, rukun negara panduan kita semua. Jalan gemilang yang megah, Malaysia aman dan damai. Kita semua hidup dalam perpaduan an. Bulan air kerana pembetul, bulan manusia kerana muafakat. Perpaduan adalah proses menyatukan seluruh masyarakat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga ke negara. Selain itu, rukun negara bertujuan menjaga keharmonian sosial serta menerangi negara yang bunyi. Mereka ini semua adalah pemerintah bangsa, pembina masa depan negara. Jangan cerdik pandai. Betul. Kawan-kawan, bagaimana pula dengan sejarah pembentukan rukun negara? Ada yang nak kongsi dengan kita semua? Oh, kawan-kawan, sebaiknya kita akan belajar bersama-sama dengan cikgu hari ini. Kebetulan pula cikgu dah pesan. Hari ini cikgu akan ajar tema ke-12 negaraku, jati diriku. Jadi, bolehlah kita belajar bersama-sama. Cik datang. Tereng, 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 tereng. Dia, oh sudah datang. Cuba teka siapa dia. Tak kelip mata memandang. Nama dia Cikgu Nadia. Dia, oh sungguh lawa. Senyumannya manis bergaya.
berdebar rasa tergoda apabila dengar suara. Selamat pagi semua. Selamat pagi cikgu. Apa khabar murid-murid? Pergi ke pasar membeli sagu. Kami semua sehat cikgu. Baiklah Bu, kamu ku tes muka surat 143 tema 12 negaraku jati diriku. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah rukun negara. Muka surat 154 sejarah pembentukan rukun negara. Jom sama-sama kita baca tentang sejarah rukun negara. Dengar dan fahami ya. Kawan-kawan, rukun negara ialah sebuah ideologi yang telah menjadi jelas panduan negara Kesatuan Bangsa Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Ingatkah kalian tragedi 13 Mei? Sedih, pedih, pilu, sengsaranya ketika itu. Jerit tangis menembus langit di tanah yang diragut. Hak dan maruah, ibu kehilangan anak, anak kehilangan bapa, dan tanah air kehilangan harga dirinya. Cikgu, boleh saya bertanya? Iya, tanya apa? Tanya pada cikgu, apa kata cikgu beza identiti dan rukun negara? Adakah berbeza atau sama cikgu? Sila jawab cikgu, kami bertanya. Boleh, kamu bertanya, mestilah cikgu jawab. Atau ada sesiapa yang nak cuba jawabkan? Negara Malaysia, negara merdeka, berbilang bangsa pelbagai agama, berkait dengan kita semua, rukun negara identiti kita. Termaktub prinsip rukun negara, sejarah negara apa adanya. Jikalau tidak kita menghayatinya, sesal kemudian tidak berguna. Wah, merdu sekali dia dengan syair daripada kalian. Murid-murid, sebelum cikgu akhiri kelas kita pada hari ini, cikgu ada satu soalan ini bertanya tentang tema yang kita pelajari pada hari ini. Apakah yang kamu semua faham tentang lambang-lambang identiti negara kita? Saya cikgu. Saya tahu, cikgu. Cikgu, saya ingin cuba jawab. Iya, sabar. Kita dengarkan jawapan satu persatu. Jawapannya dalam gemilang, cikgu. Masjid negara. Tu apa? Rukun negara. Cuaca hari ini sangatlah panas. Jawapannya Menara Bergembang Petronas. Dan rukun negara. Terima kasih cikgu, minta maaf, minta restu. Maafkan kami cikgu, kami sayang cikgu. Sama-sama semua. Ayo kawan-kawan semua, sama-sama cintai rukun negara identiti kita. Bendera berkibar di rumah Pak Agus. 68 tahun kita merdeka. Menjelang tiba 31 Ogos, Hari Kemerdekaan Negara kita. Tanah sudah persembahan kami untuk tontonan hadirin dan juri. Pesanan kami jangan dilupai hingga kita